beberapa fakta gelap lagi. Tajuk dan beberapa subtitle di filem ini pernah dipadam serta diedit kerana terlalu eksplisit, dan dalam edisi DVD tertentu terdapat ciri tersembunyi Easter egg yang membolehkan penonton melihat filem dalam mod snuff vision untuk pengalaman yang lebih gelap. Kerana keberhasilan Impact Guinea Pig 2, filem ini menjadi sebuah rujukan dalam kursus efek praktikal di beberapa sekolah filem kerana realisme ekstrimnya yang berkesan. Untuk pengetahuan lagi yang mungkin menarik untuk diketahui, iaitu pada tahun 1988, filem Guinea Pig 2 ini juga pernah dikaitkan berkaitan dengan pembunuhan bersiri Tsutomu Miyazaki. Pembunuh bersiri Tsutomu Miyazaki atau juga dikenali sebagai The Otaku Murderer, ia dilaporkan terlibat dalam pencolekan dan pembunuhan sebenar yang